Tak boleh nak habang. Sayang ni macam mana? Tuan-tuan ada 4 orang anak. Dalam 4, tuan-tuan sayang 4-4. Tapi dalam 4 ni ada seorang ni terlebih sikit sayang kat dia. Satu benda yang kita tak tahu nak habang macam mana, tapi boleh rasa. Sayang. Bila kita sayang pada satu-satu orang, ataupun bila kita sayang pada satu-satu benda, kita akan jaga dia. Kita akan protect dia daripada kena benda-benda yang tak elok. Kita sayang. Kita sayang anak kita, kita tidak akan biar benda tak elok kena ke dia. Apa jadi pun, kita sanggup jadi galang ganti. Pasal apa? Sayang. Maka sayang ni satu benda yang susah nak abang. Kita akan protect dia, kita akan jaga dia, bukan saja jaga fizikal dia, kita akan jaga dari segi mental dia, kita akan jaga dari segi perasaan dia, kita akan jaga semua. Pasal apa? Pasal sayang. Kita tak mau dia disakiti, kita tak mau dia dirosakkan. Pasal apa? Pasal sayang. Ada orang buat satu perbandingan antara sayang dengan cinta. Ada beza ke sayang dengan cinta? Maka pihak yang buat kajian, mereka kata ada beza. Mereka kata sayang ni satu benda yang kita hanya nak memberi dan kita tidak harap balasan. Itu sayang, dia kata. Kita sayang anak kita, kita habis duit dekat dia, kita habis segala-galanya, kita habis untuk dia. Kita sayang dia, kita tak harap dia bagi apa pun kat kita. Kata mereka ni. Tapi cinta ni, dia kata kita harap balasan. Bila kita ada rasa cinta dekat satu orang, kita harap satu balasan mai daripada dia. Bila tak dapat balasan itu, kita kecewa.